لله رب العالمين والعاقبة آمين للمتقين ولا آمين عدوان إلا على الظالمين. آمين لله نحمده نستعينه ونستهديه آمين ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله ورسوله. الله وسلم على آمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك آمين وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم آمين الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبة الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا علمنا في التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم إنا نسأل من نافعا آمين ورزقا طيبا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار. وصلى آمين الله على سيدنا محمد آله وصحبه الله. السلام وعليكم عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. الله Alhamdulillah, وبركاته. Alhamdulillah. Sama. Baik, hari ini kita muka surat yang insyaAllah kita tengok Al-Quran dulu. Teruskan. Muka surat berapa kita? 385 Ustaz. 85. 385. 385. Ya, Tuan Syed Maknur. Apa khabar Tuan Syed Maknur? Tak buka suara. 385 ayat yang ke? Yang atas kali Ustaz. Sekali Ustaz. Okey, ayat yang apa dia? 89. Ya, macam mana? Macam mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Syekh Samsuddin. Jom kita buka muka surat 385. Baik. Alhamdulillah, minggu lepas kita bicara berkaitan pada minggu lepas dan minggu sebelumnya kita bicara berkaitan dengan keratan pada tanwin dan nun mati. Tanwin pada nun mati. Baik, insya-Allah minggu ni pun sama juga. Kita menjadikan keratan yang sempurna, insya-Allah. Ya, saya nak share sikit dan kita masuk dalam ayatnya. Baik. Tengok pada ayat yang kita akan baca ni, insya-Allah, ataupun ayat 89. Tengok. Tengoklah keratan ataupun kesempurnaan pada ayat. Jadi dia ada keratan-keratan yang kita dah bicara, iaitu keratan pada baris yang satu, keratan pada baris yang bertemu dengan sukun, huruf yang berbaris bertemu dengan sukun, dan huruf yang berbaris bertemu dengan sabdu. Baik. Jadi yang minggu lepas kita berbicara sambungan pada minggu ni, pada hari ini insya-Allah, iaitu berkaitan dengan ini, iaitu berkaitan dengan nun mati dan tanwin, keratannya. Yang kita naknya pada bacaan bagi benar, bagi betul. Apabila kita jumpa dengan nun mati macam ni dan kita bertemu dengan tanwin macam ni, tanwin, ini keratan. Dan kita jumpa dengan nun mati ataupun tanwin ni, dan tanwin ni saya garisan ni, ini adalah keratan yang dalam bacaan kita mesti kena bunyi pada jelas, iaitu bacanya mel gitu, mel, dan inilah keratannya.
Dan di sini mesti kita tahulah bahwasanya pada nun yang tidak bertanda, kita dah bagi tahu nun yang tidak bertanda ni, maksudnya dia pada dua hukum. Iaitu hukum yang dikatakan yang pertama adalah idgham. Hukum idgham. Idgham. Dan hukum yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa. Jadi ikhfa ni adalah huruf yang selain daripada ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Lam, ra. Maksudnya ini adalah ikhfa. Nun yang tidak bertanda bertemu dengan huruf jim. Tidak pada ya, tidak pada waw dan mim dan nun dan ra. Jadi di sini bacanya dengan nun ini, maka disamarkan pun disunyikan dengan bacanya keratan mel, mel, gitu. Kita bunyinya dua harakat pada melja. Mana keratan tu dia kena bunyi kepada ikhfa yang sempurna. Baik. Yang lain samalah huruf yang berbaris satu seperti mana ja, seperti mana a, seperti mana ba bertemu dengan lam, ini huruf yang berbaris bertemu dengan sukun bagi hak pada dia bil. Kalau ha, hati, falahu. Baik. Sama juga falahu khairun. Tengok khairun ni adalah ada tanwin dua. Tanwin 96, 69 ataupun 96 dengan tanwin 99 ni. Jadi tanwin 99 ni adalah seperti mana nun yang tidak bertanda. Iaitu seperti mana nun yang tidak bertanda bacaannya, iaitu dengung pada memasukkan nun itu di dalam mim. Sebab dia lepas daripada tanwin, dia ada huruf ya, waw, mim, nun. Seperti mana dikias dengan nun yang tidak bertanda. Jadi di sini baca dia dengan membunyikan keratan khairum, khairum minha. Dan minha ni adalah nun yang bertanda. Jadi nun yang bertanda adalah nun yang jelas, mudah itu untuk jelas. Baik. Seperti mana huruf wa, minha, wa, mana bunyikan wa, dan hum, bunyikan hum di sini ada hukumnya. Hukum mim, mim mislai ataupun idgham mislai, sama. Dan nun bertemu dengan fa selain daripada ya, waw, mim, nun adalah ikhfa lah. Maka baca dia dengan keratan milfaza, milfaza. Dengan kita beri keratan pada huruf fa dan za, dan huruf hamzah, huruf ain yang bertanwin bawah, yang ada tanwinnya selisih. Jadi tanwin yang selisih ni bersama dengan tanwin dengan seperti mana tanwin ini. Selisih ni maksudnya seperti mana tanwin 99. Jadi apabila dia selisih, selepas daripada tanwin tu huruf ya, maka dinamakan idgham. Maka baca dia masukkan ya. Faza'i yawma'idin. Faza'i yawma'idin. Tengok tanwin yang di ada tanwin yang sama. Apabila tanwin yang sama yang bertanda, seperti nun yang bertanda, maka kita baca dengan izin, dengan nun yang bertanda, izin aminun. Bacaan pada nun dan tanwin, hukum nun dan tanwin. Baik. Tengok nah. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun. Itulah cara kita mengambil yang kesahihan daripada bahasa Allah SWT yang bersanad daripada guru-guru sampai kepada kita. Alhamdulillah. Dan sama juga dengan garisan dengan ini, kita bagi hak dia betul-betul. Bagi hak bil hasan. Di sini adalah ada pada nun yang mati sebenarnya. Situ ada nun yang ni. Situ adalah wajib gunnah. Kuntum, tengok nun yang tidak bertanda bertemu dengan huruf ta. Ini adalah huruf ikhfa lah. Selain kalau nun yang tidak bertanda bertemu dengan huruf selain daripada ya, waw, mim, nun yang saya ulang itu, maksudnya ini adalah ikhfa. Jadi pada nun ni lah yang kita nak kena bagi keratannya dengan samar atau ikhfa. Ma kuntum.
diharamkan lidah kita, kalau kita kata haram di sini adalah dengan hukum tajwid lah. Diharamkan hujung lidah kita bersentuh mana-mana pada apabila kita dengung ikhfa. Ma kuntum ta'malun. Begitu. Jadi inilah cerita yang kita nak pada bacaan kita. Selain daripada keratan-keratan yang kita dah sebut seperti keratan huruf yang berbaris satu, huruf yang berbaris bertemu dengan sukun, huruf yang berbaris bertemu dengan sabdu seperti mana fakubat, ini adalah sabdu, dan hidup semula dan mati fakubat. Mana bunyinya? Fakub fa dan satu kub dan bat. Fakubat mana fa satu keratan, kub satu keratan, bat satu keratan. Itu cara. Fin dengan na itu adalah keratan-keratan pada baris. InsyaAllah apabila kita membaca, kita akan jadi bacaan yang sempurna. Kalau kita sabar di dalam kita menyusun keratan. Seperti mana kita baca pada ayat 90. Baca macam mana ni? وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ كُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang bunyi gagah ni bukan sebab saya tu badan besar, bukan sebab saya ni besar badan, bukan. Dengan sebab kita gagah bacaannya, sebab kita bagi hak sempurnaan pada baris. Kalau kita baca wa man jaa bis-sayyiati, ia tak gagah. Mana ambillah baris, setiap baris ini dengan kita menguat ataupun mengemaskan pada huruf-huruf ini. Kalau kita kata wa man jaa bis, dia tak kemas lah. Mana bunyi wa man jaa, baris tu yang membunyi kuat dan bunyi kemas. Jadi insya-Allah pada yang kita cerita tadi, yang terutama iaitu saya nak ulang berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Yang kedua adalah berkaitan dengan bacaan dengan keratan baris seperti baris satu, baris yang bertemu sukun, baris yang bertemu sabdu. Dan yang ketiga, gagahlah ataupun kuatlah, masuklah sebenarnya dengan baris. Jadi baris kita dah tahu dah acuan dia baris. Kalaulah huruf pangkal lidah dia akan bunyi O. Kalau huruf yang tidak ada pangkal lidah terangkat, maksudnya akan bunyi A pada bacaan ya yang sukun. Seperti mana yi. Ya, yi. Kepala ya, maka kita bagikan pada yi. Seperti mana dibacanya fi. Ri. Kita finnarihal. Finnari. Rihal. Itu cara dia. Baik, itu cara mengambil pada baris bawah. Dan baris depan seperti mana wu. Wu ni adalah kepala pada waw, seperti mana kita baca ni. Fakubbat yuhu. Suruh tu. Dia bunyi wu. Fakubbat wujuhuhum. Itulah cara kita mengambil. Kalau kuntum ta'malulu dengan wu. Ta'malun. Dan begitulah cara kita insya-Allah. Itulah cerita kita sedikit setiap minggu. Kita sikit untuk membaca, kita ingat-ingat untuk kita sama-sama bacaan kita itu lebih mantap dan lebih benar. Insya-Allah saya akan menegur di atas sedikit ilmu saya yang saya bersanad dengan guru keretaan di dalam bacaan kita, insya-Allah menerima atas keadaan. Itulah. Baik, alhamdulillah, tabarakallah, barakallahu fiikum. Insya-Allah semua datang hari ini, semoga Allah Taala beri keberkatan insya-Allah. Alhamdulillah. Jom kita InsyaAllah. masuk, ya insya-Allah. Kita masuk di dalam bacaan kita. Itulah pembuktian, masya-Allah. Alhamdulillah, hebat kita. Jom kita terus kepada, saya bagi kepada saya bagi Dato' hadir dulu, tak apa. Bagi Dato' hadir dulu. Sudah Dato' hadir. Tafadhal. أعوذ بالله من Itu mantap. إنما Sedap tu. Kasihan. أمرت Ya,
79, 89 tu. Ha? Manja. من من جاء بالحسنة فله خير منها وهم Minha tu فزع يومئذ cuba ambil khairun balik. آمنون. Khairun pada keratan rum kita tenangkan wahum ada dan hum tu kita bilangkan sesuatu segala. Khairun خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ya, alhamdulillah. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Kalau tu ada jaga nafas lagi kita boleh boleh timingkan dia. Kalau nafas pendek, nafas panjang dia jadi Curi macam apa Ustaz? cuba sekali lagi. Baik apa dia? Fakubbat wujuhum finnar. Cuba kata gitu. Hal tujzauna illa ma kuntum. Cuba bagi dua situ. Okay. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Okay. Siap. إنما أمرت أن أعبد ربه Ambil balik. أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. Cuba ambil hadhil balda sekali. هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون baik. وأن أتلو القرآن. Pada huruf ta tu adalah dia, kalau kita tengok pada asal sifat dia ada hamas, dia ada at. Kalau at tu tidak, kena kita tekan hujung lidah pada syaitan kursi dengan bunyinya ta. Atlu. Mana kita bunyinya tu? وأن أتلو القرآن. Ya, begitu. Mana kita dia tekan tapi dia ada angin. Dia panggil syiddah. فمن اهتدى فإنما يهتدي ضل فقل إن Wadhalla pada dengan lam itu ada tingginya atau beratnya. Wa man dhalla faqul. Mana gitu cara dia lam tu. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. إنما أنا من إنما أنا من المنذرين. Itu adalah berkait dengan sifat dia lah. Sebab na tu semua ada tawassul. Mi bersama tawassul nal. Tu tawassul. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah jelas dan insya Allah sedap tu. Allah Ta'ala
Cuma kita kata ada di dalam panggil apa, bacaan kita tadi adalah kita panggil huruf-huruf yang seperti mana saya nak contohkan dia. Wa qulil sayuri, kita boleh. Sayurikum itu adalah bacaan yang kita kata di segi susunan huruf tu masih lagi tak cukup dengan huruf sa dan yu. Sebenarnya kita baca sayurikum ayati. Baik, kalau cukup kan macam mana? Sayurikum ayati fata'rifunaha. Itu cara kita susun pada hurufnya. Tapi itu dah sedap lah tu, Datuk. Ya. Itu. Tapi Datuk boleh perasan tak beza di Ya, antara dua? perasan Ustaz. Tapi tak apa. Itu dah okey dah. Minggu depan pula Terima kasih. Baik itu. Saja saya bagi extra sikit bacaan tu. Alhamdulillah extra untuk nak habiskan surah ini. Dan insya-Allah kita terus kepada seterusnya. Saya nak bagi kepada Syah Anwar, silakan Syah Anwar. Allah Ustaz. Ya, tafadhal. Boleh tak ni? Boleh baca tak ni? Kalau tak boleh baca saya nak contohkan dulu. Tosi ni, Tosi ni. Saya cuba Ustaz. Tak apa, saya cuba, tak ada boleh, tapi saya nak cuba contoh bagi ramai-ramai tu. Boleh. Okey. Okey, tengok nak saya nak bagi contoh sikit bacaan ya. Kita tengok pada saya nak tulis atas ni insya-Allah semoga dapat ilmu nah. Boleh. Iaitu kita tengok baca, kita kembali kepada huruf muqatta'ah, iaitu tak silap saya buku pink tu dalam 122 kot. Muka surat 122, 123. Jadi ni baca, kalau dia ada tanda ni maksudnya tanda ni adalah mat lazim, mat. Ni panjang ni. Kalau saya tulis mat tu panjang, maksudnya panjang, mat. Jadi yang ni adalah mat juga, tapi dia panggil asli harfi. Dia 2 harakat je. Yang ni 2 harakat, yang ni 6, yang ni 6. Kalau ada tanda ni, tanda kening. Cara membacanya iaitu baca dengan asalnya. To dengan 2 harakat. Kalau sin, memanjangkan pada ya ni. Yang 6 harakat ni panjang pada ya. Dan nun yang mati ni, yang nun mati dia akan bertemu dengan mim. Mim ya mim ni, mi ni panjang 6. Mim. Tapi di sini ada secret sikit. Nun dengan mim ni 2 harakat. Jadi bacanya tosim. Jangan lupa mim mati belakang ni. Jadi itu cara membacanya. Jadi yang panjang ni, yang tanda kening itu yang panjang pada ya. Ya ni pada ya juga. Dan di antara nun dengan mim ada dengung. Baik, alhamdulillah. Itu saja. Allah a'lam bissawab. Silakan. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. Itu betul. Itu benar. Alhamdulillah. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min nabai Musa. Min nabai Musa wa Fir'aun bil haqq. Wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha. Saya tertekan ke mana pula begini. Surah apa? Muka surat apa dah tadi? Surat 385. 385. Ya. 385. 385 385. 385. Ayat ke-3.
385 tertekan ke mana tu. Okey, silakan surah Qasas. Ya. Okey, ambil balik inna Fir'aun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها Hmm. شيعا يستضعف طائفة Hmm. Taifah. منهم يذبح أبناءهم Ya. Wayastah. Dia tu baik apa? Ya dengan sin, ta dengan ha. ويستحيي نساءهم Ya, yi di situ dua harakat betul. Ya. إنه كان من المفسدين Daripada baca tadi bagus ni. Teruskan, Wan Duri. نريد Wan Duri. ونريد Hmm. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض Ya. ونجعلهم أئمة وجعل Alhamdulillah, hari ini tak ada tegur ni, maksudnya bagus ni. Alhamdulillah, barakallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada bacaan. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala menerima atas segalanya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Bagus tu, Sekolah InsyaAllah. Terengganu Ustaz. Oh, ya kau duduk jauh. Online alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak sia-sia untuk kita baca. InsyaAllah, bagus ni, InsyaAllah. Alhamdulillah, barakallah. Masih. Baik, sama. Baik, kita bagi kepada Tuan Syekh saja. Kita bagi kepada Tuan Syekh mana ni? Tuan Syekh Syahid tu. Bagi Syahid dulu. Bagi Syahidin dulu. Syahidin, silakan. Allah Ustaz. Tuan Syahid. Kuat. Jumpa kat HM tu, Masya Allah. Kuat. Jalan tum-tum. Panggil apa melenting lagi keting tu. Alhamdulillah. Barakallah. Qadir Rajim. Wa numakkina lahum fil ard. Wa nu Ya, kalau kita kata nalahum pada sukun tu, kita buat bunyi macam kita bagi jelas pada sukunnya. Wa numakkina lahum fin, sebab hum situ adalah izhar, ya, jelas pada mim. Mana tutup mulut dulu sampai pada bunyi mim lah. Lahum fil ardi. Teruskan. Wa numakkina. Kali. wa numakkin wa numakkina lahum fil ard. Ya. Kita apabila sukun tu, huruf kalau dia sukun dia ada tanda tu, kita bagi hak dia, ada hak dia pada sukun tu. Sikit. ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنود ما كانوا يحذرون ما كانوا يحذرون ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمه pada la ya. La tidak ada dah hujungnya berayun. La. Cuba boleh tak? Sekali. Jaga rongga tu.
أوحينا موسى Hmm. Ummi Musa. أن Ummi Musa. إلى أم موسى أن أرضيه Ya. فإذا حلقيه في اليم Nah, kita tengok sukun. Khifti alaihi fa'alqi. فإذا عليه فألقيه في 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 fil fil yammi wala takha. Susunkan في bagi satu keratan saya cakap. Fil yam. Yam. Fil yammi. ولا تحزني fil yammi wala takhafi wala tahzani. Gitu. في اليوم Bukan yau. Bukan yau tu. Yam tu. Fil yam. في اليم ولا تخافي ولا تحزني Hmm. إنا رادوه إليك وجائلوه Baris tu. I. Lepas tu lai. Ki. Ja. Itu dia melayang. Jangan melayang. Inna ra. إنه إليك وجائلوه Hmm. المرسلين Hmm. فل فل Anta. Qatahu. فالتقطه فالتقطه آل فرعون إليكون Eh? له Salah tu. Fir'alu fir'auna liyakuna lahum. Itu. فرعون لا يكون Bukan liyaku. Itu. Boleh dia akan naik rata-rata pergi. Jaga tu keratan. فرعون ليكون لهم عدوا وخزنا Takat tu dulu insyaAllah. Kita ambil 5 baris orang insyaAllah. Nah, alhamdulillah. Tabarakallah. Begitu je Jahir. Kalau kita baca, memang kita baca dah boleh. Tak ada masalah. Cuma kita nak menjadikan kekemasan. Apabila tak kemas, maksudnya dia larilah daripada asal huruf tu. Dia baris ni salah satu daripada yang menjadikan kemas sebenarnya pada masuk pada huruf yang bunyi apa ni masuk dia tu dia bunyi lambat lah. Kalau lebih cepat insya-Allah dia akan masuk wala tahzani inna radu, dia akan bunyi kemas. Baik, alhamdulillah, apa-apa terbaik insya-Allah. Dekat tu dulu. Baik, kita bagi Masa kepada tu Syazana silakan. Alhamdulillah, tabarakallah, barakallahu fiik insya-Allah. Silakan bagi tu Syazana. أعوذ Inna fir'auna wa بالله hama. من الشيطان الرجيم Hmm. إن فرعون جنودهما Itu panggil apa di segi kita bercerai sungguh tu maksudnya fir'ana itu bercerai sungguh. Itu dia tak dia akan jadi zana wa
جنودهما. Dia begitu. Sekali cuba. إن فرعون وهامان Dia وجنودهما kena هما كانوا خاطئين. وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين فرعون لي ولك عين لي ولك. قرة 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 عين لي ولك ya. لا أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ya. ولدا وهم لا يشعرون Ya. وأصبح فؤاد وأصبح فؤاد سافا تبدي به لولا أربتنا الر itu memang tiba-tiba dengar ra tu masuk ra tu. Dia ram tu. أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Alhamdulillah, begitulah insya-Allah. Apa-apa pun dalam teguran itu, dalam teguran yang saya tegur tadi adalah sikit-sikit lah insya-Allah, semoga Allah Taala memperbaiki sentiasa insya-Allah. Tapi usaha Betul Syed Zainal tu tak tahu usahanya. Tapi insya-Allah itulah hasil daripada kita baca tu tidak ada kuas kita. Baik, kita bagi kepada Encik Rosli dulu. Encik Rosli silakan, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت Qus. صيح Ya. فبصرت Habas. جنوب وهم Ya. فحرمنا betul. عليه المراضع من قبل مرضع من عليه مرض. عليه راضع من قبل فقالت هل أدلكم أهل بيت على أهل بيت Tukar dia tin tu, tekan pada nun tu dia ya.
Baiti. Ah, لبيتك hmm. يقولون Yeah. ألا أحسنه لكم وهم له وهم ناصحون ناصي. ناصي. لكم وهم له ناصحون آية. Hmm. فرددناه إلى قرعيه نها Hmm, yeah. تقر عينها ولتعلم ولتاع. و- ولتعلم أن وعد الله Hmm. أن وعد الله حق ولكن أكثرهم Yeah. لا تعلمون لا يعلمون. لا يعلمون. أكثرهم. ولكن أكثرهم لا يعلمون Alhamdulillah. Itulah bakat dengar dan itulah bacaan Encik Selina. Terbaik insya-Allah. Alhamdulillah. Sangat baik. Alhamdulillah. Tabarakallah. Baik, apa-apa pun itulah bacaan kita dan itulah yang kita baca tu, apa yang kita baca insya-Allah semoga jadi saksi tidak hilang di sisi kita insya-Allah. Kepada Nur Hadi, silakan benda itu. Syekh Nur Hadi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hmm. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه Dia kalau kita kemaskan pada balasnya syuddahu istawa. Mana kita kemaskan pada setiap burakan huruf tu dengan baris lemah. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه Ataina. Ataina sikit je. Ataina. آتيناه حكما Huk. آتيناه حكما وعلما Ya. وكذلك نجزي المحسنين Kita bagi hak sikit pada mat. Wa kadzalika najzi. وكذلك Ya. ودخل المدينة على عين غفلة Cuba usul balik wa dakhala anta ala sekali wa dakhala. ودخل المدينة على حين غفلة Ya. على حين غفلة من أهلها فوجد يقتتلان Kalau kita kata fa, kita kata wa, kita kata jad. Cuba panggil dia antar rungga-rungga tu. Fa wa هذا من
شيعته Ya. Hmm. على الذي Min syi'atihi sekali. Syi'atihi. من شيعته به فوكزه Min aduwihi. Min aduwi. من عدو موسى فقضى عليه Hmm. قال هذا من عمل Sedap. الشيطان Hmm. إنه عدو مضل Boleh? مضل Innahu. إنه عدو مضل مبين Alhamdulillah. Itulah jadi pun sama. Alhamdulillah, tabarakallah. Nanti Allah Taala beri keberkatan insya-Allah dalam bacaan. Terbaik insya-Allah. Baik, baik, kita terus kepada Syekh Makna lah. Kita bagi Syekh Makna silakan. Silakan Syekh Makna. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له Dia panggil qala rabbi inni itu. Kalau kita tekan sikit tu pada mat tu rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Baca dah okey dah tadi tu. Cuma mat jelah. Mat yang tidak sampai itu. Maksud sampai rongga tu. Sekali. Qala rabbi. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له Boleh? Innahu. إنه هو الغفور الرحيم Boleh? قال قال رب بما أنعمت علي غفرا للمجرمين daripada alayya fan akun jerimin. Itu cungkil ke satu alayya. أكون ظهيرا للمج علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة وأصبح في فأصبح في المدينة خائفا يترقب baik. فإذا الذي استنصره بالأمس يستشريه Qarahu situ nun, pada nun yang kita kata tidak bertanda dan bertemu dengan huruf yang bukan ya wa mim nun, iaitu huruf ikhfa. Tansarahu bil amsi yastasrikhu. Mana pada pergerakan pada baris bawah tu, baris bawah apa semua kita cuba jelaskan. Balik faizal ladzi
الذي. فإذا الذي Ha. فإذا الذي. أنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين. Ya, ambil kita suka ambil di sikit. InsyaAllah. فلما أدى بصاب الذي فلما أن أراد أن يبطش sekali. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. Baik, Alhamdulillah, barakallah, takatul insya-Allah. Itu bacaannya insya-Allah di mana. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, bagus Alhamdulillah. Tapi kita kata dalam tahsinnya masih lagi lah. Tapi itu adalah terbaik insya-Allah, Alhamdulillah. Pada saya dengar ini, pada lahan yang bacaan tidak salah. Cuma pada baris-baris tu memang masih lagi lah kita kata lemahnya sikit pada masuk huruf tu. Apa-apa terbaik di segi mat, di segi apa semua. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala perkemaskan sepani insya-Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, terbaik. Baik. Baik, kita bagi kepada Cik Zulkis dulu. Lepas tu kita kepada lain. Sekian. Zulkis. Ya, silakan sikit. Silakan, tafadhal. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In turidu Itu cara nun nak masukkan ta tu maksudnya nun tu tidak. Maksudnya saya kata tadi lidah tidak sentuh mana-mana hujung. Mana lidah duduk di bawah. In turidu. Mana gitu. Jangan sentuh. in turidu illa an takuna jabbar. Taku. Kita buat tu. Taku. Tu bagi hak pada mat lah. Najabbara fil ard. Illa an taku. Illa an takuna jabbaran fil ard. Itu tanwin selisih pada fa tu ikhfa. Ramai. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Cantik tu. Susun baik. Wa jaa rajulun min aqsal Madinah. Min situ tu tak ada. Kalau nun yang ada tanda sukun tidak. Min saja dengan sedaging dia min tu. Mana jelas pada nun je. Min aqsal Madinah. Pada min aqsal. Min aqsal Madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a Innal mala'a ya'tamiru. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Liyaqtuluka fakhruj inni laka minat
minan Fakhruj. Fakh tu kena bunyi ada angin. Fakh dengan angkatnya pangkat. Fakhruj inni laka minan. Itu cara dia. Inni laka minan nasihin. Itu cara dia tu. Dia bacaan. Okay. Fakhruj. fakhruj inni laka minan nasihin. Fakharaja minha فخرج منها فخرج فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Saya rasa minggu sebelumnya lagi sedap daripada minggu ni. Dah merosot sikit lah dari segi bacaannya. Lama tinggal. Ya, Itu. ya. Itulah. Alhamdulillah, apa-apa pun insya-Allah semoga Allah Taala kembali semula dengan kita memahami berkaitan dengan keratan dan sebutan baris yang bunyi macam apa dia keras sikitlah sebutan baris tu. Insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, apa-apa Baik pun Ustaz, terima kasih. tak apa. InsyaAllah itulah kita belajar tu. Ada tinggi turun naik. Tapi saya naknya naik selalulah. InsyaAllah apa-apa pun terbaik insyaAllah. Baik. InsyaAllah. Baik, kita bagi kepada Cik Zulkifli. Tekan Cik Zulkifli. Ya, Cik Zulkifli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. ولما توجه تلقاء Tilqa dia nak berayun sama tu tak? Dia punya kemas dia. Tilqa amad. Setiap hurufnya macam tu. Kemaskan dengan baris. ولما توجه تلقاء Mad. مدين قال Kalau tak payahlah. Kalau tilqa tu kalau nak berhenti kita bunyi tilqa gitu. Kita ambil madia. Tu dalam tilqa tu kalimah lain tu. Ambil madiana. مدين قال عسى ربي أن Di banyak tu. Dia ada kening lagi tu. Rabbi tu. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Ayah dia ni. Terlupa je tu. Ni pun sama agak tu. Ni tu. أن يهديني Yahdiyani. Itu pula salah tu. Ini tu. يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين ورد ماء مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأة. Dia kalau kita sebut pada satu huruf tu dia akan kemas. Wa wajada min dunihim imra'atay. Gitu. Di mana setiap dia tak ada apa cepat tidak. Dia maksudnya dia masuk satu-satu tu. Dia kan dia ada acuan dia tu.
Itu baru jadi. Teruskan wawajada. ووجد من دتين تزودان. Itu pembagian daripada yang saya kata tu, huruf yang berbaris satu dengan satu sukun semua itulah. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى kena aku ingat ain dengan hamzah. يثير الرئاء وأبوه كبير وأبونا شيخ كبير. Mana? Wa satu وأبونا شيخ كبير. Alhamdulillah. Dalam setiap bacaan kita tu, kalau kita tak boleh nak kontrol huruf tu, itu masih lagi dia lemah. Tilqa Madyana qala. Dia akan bunyi kemas satu-satu. Kita ajarlah insya-Allah. Semoga Allah memudahkan. Tapi itu pun dah ada Cik Zul lah baca benda tu. Cuma kita kata di dalam kebanyakan tu masih kita berayun lagi. Tapi apa-apa terbaik insya-Allah. Itulah barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita bagi kepada Tu Syekh Mat Sahari Safari dulu. Dan tu buat Syamsuddin. Lepas tu kita bagi kepada Cik Mansur. Jisari dah lagi. Jisari Padin. Tak apa. Jisari Padin. Mat Sahari Safari dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasaqala huma semata summa tawallai benar lainya la summa tawalla ilat dilli paqa. Itu salah makhraj tu. Ila gigi tu dengan terikat. Dah. Ilat dilli hujung lidah yang duduk di antara gigi tu. Dengan angkat tengah. Dilli lah. Dilli. Okey. Ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta. Jangan kalau nak sambung, maksudnya kita ambil satu-satu tu. Apa dia? Rabbi inni lima gitu. Jangan kalau jelaskan satu tu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ilayya min khairin faqir. Faja'athu ihdaha ihdahuma faja'athu ihdahuma tamsi alastiha
Dengan sin, ta dengan ha lah. Alas, Dia nak kalut dengan alas, ya tu. Tu panggil kalut tu. Alastih ya. Ha. alasti ya in qalat in Ya, tanwin sisih tu, bertemu dengan kaf, mana kena bunyi bingung. alasti ya Ya. in Itu tak campur tu huruf yang bersukun tu yang berbaris dengan sukun tu. Mana? alasti ya in qalat Tak betul. ya Lepas tu ta dengan ha bunyinya tih. Ta dengan ha, tih lah. alasti ya in qalat inna abi yad'uk abi yad'uk kaliyaj ziyaka ajrama Ya, betul. ajrama sakaitu lana Saqaitu ke saqaita? sakaita Ya. ajrama sakaita lana falamma ja'ahu wa qassa alaihil qasasas qala la Alaihil qasasa. Jangan kalut. alaihil qasasa qala la tahab La, qala la. Tinggal habis dah. Qala la. qala la tahab Ya, ada kalut dengan ta ke apa? La dulu. Jangan kalut dengan ta tu. Qala la. qala la tahab Panjang la tu. Qala la. Jangan kalut. qala la tahab Ya, dia pun dengan siapa? Itulah panggil cara dia. qala la tahab Ya, dia mudah je sebenarnya. Tapi kita duk masuk emosi tu, emosi kita lah. Maksud bukan emosi marah. Emosi kita ada tu. Teruskan. Najau. najauta minal qaumid Mirza. Apabila kita masuk dha, ni hujung lidah kita tunjuk ke hujung gigi tu. Mir. Hujung lidah tunjuk ke di antara hujung gigi dua-dua. najauta minal qaumid zalimin qalat ihdahuma ya batista Ya abatis. ya abatis takjir Takjir. Payah. takjir ya abatis yakjirhu in Tak jadi. Dia tak jadi susunan tu. Dia tak mana boleh macam tu. Teruskan. ya inna khayra minas inna khayra minis khayra manis takjar tal kau tak mana keratannya? Kalau keratan dia jadi. jar minas tahjar tul kawi tak jadi. Keratan habis tak hilang. jadi. Keratan ni langkah-langkah lah, selangkah-selangkah kita. Jangan dia langkah ke lain. Langkah ke lain, mata hati ke lain tak boleh. Maksudnya langkah tu dalam mata hati kita. Mata luar tak edih. Mata luar ni. Nak kena tukar mata lah. Man istajartal qawiyul amin. Gitu. Minas tahjartu minas tahjartal kawiyul
Amin. Dia sebenarnya gitu je bacaannya. Tapi apabila kita kalut, dah habis. Tapi apa itulah. Apa-apa pun insyaAllah itu dah boleh baca. Dan Alhamdulillah bersyukur kita boleh baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Baik, kita bagi Haji Terima Salih kasih dulu. Ustaz. Kita bagi Haji Salih dulu. Baik, sama-sama. Ya, Haji Salih silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني أريد أن Unkihak. Itulah أنكحك nanti. Jangan unkihak. أنكحك إحدى أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني Tengok pada nun tu. Pada nun yang tidak bertanda, ada bagi buta. Dengunglah. Dengung ikhfa. Ta'jur. أن تأجرني ثمانية حجاج تأجرني ثمانية حجاج فإن In atmamta itu cara kita. Cara kita nak sebenarnya. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله إن شاء Ya. قال ذلك بيني وبينك أجلين أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي قضيت فلا قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل. Alhamdulillah. Gitu masih lagi kita kata di dalam huruf tu kita berpegang tu masih lagi ada lagi terucut dah tu. Tapi apa-apa pun tidaklah lahan. Saya rasa huruf-huruf yang disebut adalah benar. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala membenarkan insya-Allah. Barakallahu fiik. Ustaz, nak tanya sikit. Baik sama. Ustaz, Ya. nak tanya ayat yang pertama yang permulaan 26 tu, 27 tu. Ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda. Yang tu dia punya bacaan macam mana Ustaz? Saya terlepas pandang. Ihdabana. Mana ihdab tadi? Ihdab terus bukan ihda. Kalau nak berarti ihda lah. Dengan jadi maksurah tu pada ya. Kalau nak berarti ihda boleh. Kalau nak teruskan dengan ihdabnatai. Ihdabnatai ya dengan alif wasal tu tidak. Masuk dengan ba terus. Ihdabnatai. Mana Haji Salih baca tu betul dah tadi. Baik, alhamdulillah. Baik, kita bagi pada Syamsuddin dulu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, baik. ولما قضى موسى Jangan bunyi qada lah. Bo ni kena angkat bunyi bo. Jangan bunyi da. Da tak angkat lidah tu, angkat lidah. Bo. Apabila kita bunyi bo tu pakai lidah dengan lidah sekat. Falamma قضى موسى الأجل tenang dia pada sebutannya kalau je Samsudin. Betul dah bacaan tu dengan keratan, cuma dia berebut lagi tu. Ajala wasara bi ahli. Ini kesabaran kita. Sebab kita nak susun tu bunyi tu. Sekarang. Balik pada bi ahlihi. Bi ahlihi anasa min بأهله
آنس من جانب الطور نارا من جانب الطور نارا قال jangan panjang. Kalau nak qala. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم. Perjalanan bagus, cuma pada penekanan baris tu masih lagi kalau tu la'alli atikum. Tu baru kemas. Baik, la'alli. Mana? لعلي آتيكم منها بخبر أو جزع بخبر أو جزوة من النار. من النار لعلكم تصطلون. lepas jaga tu huruf istilah tu, huruf yang bunyi o tu. Teruskan. تصطلون. ولما أتاهم نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة بقعة baik. المباركة من الشجرة أن يا موسى. Itu boleh tenang tak puas? Sedap lah ini. إني أنا الله رب العالمين. Boleh dah tu. Sikit-sikit lah seminggu kita jumpa. Gitulah, alhamdulillah. Apa-apa pun ada kebaikannya. Ada yang update, insya-Allah. Ada yang terbaik, insya-Allah terbaik. Alhamdulillah, barakallah. Baik, kita bagi kepada Syekh Mansur. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an alqi 'asak. Ya. Falamma ra'aha تهتز كأنها جان Dia campur dengan nun, ja dulu. Oh, okey. Jannu wala mudbiram tenanglah, mudbirau kalau maksudnya. Mudbiram walam yu'aqib. Sabdu hilang habis. Sabdu hilang. Walam yu. Oh. Ya. Walam
yu'aqib. Boleh Ustaz? Ya, boleh sekali. Ya Musa aqbil wala takhaf Ya. innaka minal aminin. Baik. As Tak ada lah as. Dia nombor 3. Ingat lepas oh pada sin boleh. usluk badaka. Ya. Bukan bad ya. Mata saya. Usluk ya badaka. Yadaka fi Ya jaybika. Usluk yadaka fi jaybika ruj bayda min ghairi su. Saya terus Apa? Tulisan. Was Wad. wadmul ilaika Wadmum. Tidak ada dot lah. Wadmum saja. wadmun ilaika janahaka Jana tu tenang ya. janahaka minarah. Dia tenang, dia ambil sesuatu tu, tenang. Fazanika fazanika burhanam ni min rabbik. Mir rabbik. Nauna wa malai. Sorry. Wa malai saja je. Wa malai. Ya. Innahum kanu qauman fasiqin. Ya, begitulah. Alhamdulillah. Puan Haji Mansur boleh baca. Tak apa Haji Mansur. Itulah yang kita boleh baca. Dan bersyukur kita boleh baca. Alhamdulillah. Terus saya kata Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berkehendak untuk kita boleh baca. Sebenarnya, kalau tak boleh baca, tak boleh baca. Walaupun dia pandai membaca pun, tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk kita boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala meletakkan bacaan-bacaan kita di sisi kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita buka gambar sikit untuk kita ambil gambar lah. Baik. Saya tak buka lagi ni. Alhamdulillah. Okey, Jezul, kita bagi kepada Jezul kes ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Untuk ambil gambar. Ya, saya tak buka lagi. Okey. Satu. Alhamdulillah. Okey. Okey, Ustaz Ustaz. Jezul dia. Ya, Jezul baik. Jezul mana Jezul ada tak? Okey, Jezul ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah Jezul. Okey Ustaz, dah Ustaz. Orang Okey. setiap minggu. Okey. Ya. Kita bertukar rumah orang ni tiap minggu bertukar orang. Ada bertukar, ada yang baru, ada yang tak ada. Gitulah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ma dhakkirna minhu ma nasina. وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء أطراف النهار واجعله لنا هجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدي قومنا بهذا القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وآمن خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Jezul berkenan tu Jezul. Hantar anak.
Oh, ya ke? Anak Allah, tengah hantar anak tapi boleh ya. Nak kena Okey. rumah. InsyaAllah. Okey. Okey, jumpa lagi semua. Jumpa lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kemudahan untuk minggu depan insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah minggu depan kita jumpa di depan kita bersama. Jumpa lagi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik.